Hari ini umat Islam di Palestin, di Rafah, berpindah daripada satu tempat. Minggu ini mereka berada di satu tempat dan tidak ada tempat yang terakhir, tidak ada pilihan. Seluruh kawasan telah pun dibom. Kesemua mereka sekarang lebih 1 juta lebih berada di satu kawasan hujung sekali. Di hujung sekali itu pun masih dibom. Kemana umat Islam dan saudara-saudara se-Islam kita di Palestin nak pergi lagi, wahai Allah? Diarahkan oleh Israel kata, okey, pergi ke situ, itu zon kemanusiaan, kami tak serang. Pergi ke situ, mereka lempar juga bom di situ. Maka mati bayi, kanak-kanak, wanita dan orang tua dalam kemah. Kita tinggal 2 jalan saja. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita tak beli barang-barang daripada syarikat yang menyumbang kepada Israel. 2 tu yang kita boleh buat, dan 2 itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tajam. Kalau kita berdoa, wahai Allah, kau menangkanlah saudara-saudara kami di Palestin. Wahai Allah, kau kurniakanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestin. Kau kurniakanlah redha yang tinggi dalam hati mereka di Palestin. Kau kurniakanlah ketenangan kepada sahabat-sahabat saudara kami di Palestin. Wahai Allah, antarkanlah bantuan daripada tentera-tentera yang hanya diketahui olehmu kepada saudara-saudara kami di Palestin. Antarkanlah bantuan dan juga tentera-tenteramu dengan keadaan yang segera, wahai Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.